Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hakim bin Nuruddin. Saya Nasyamah Huda binti Saimi. Dan saya Wan Ahmad Asfaruddin Wan Azhar. Kami daripada kumpulan 4 Bahasa Melayu 1 akan menganalisis kesalahan ejaan, kesalahan kata dan kesalahan ayat. Dan kami juga membuat satu rumus untuk memudahkan murid-murid untuk mengikut dan menggunakan tata bahasa yang betul. Kami telah membuat analisis berdasarkan buku cerita kanak-kanak yang bertajuk Kembara Bersama Mimi. Baiklah, ayo. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, saya akan mulakan dengan slide pertama iaitu kesalahan kata. Kesalahan kata bermaksud kekeliruan atau kesilapan yang berlaku dalam bentuk tulisan dan juga lisan. Ia sering terjadi apabila seseorang menggunakan perkataan yang tidak sesuai dengan konteks ayat. Terdapat 4 jenis kesalahan kata yang lazim berlaku iaitu pertama, kesalahan kata nama. Contohnya apabila nama sesuatu benda digunakan secara tidak tepat. Kedua, kesalahan kata adjektif iaitu kesilapan dalam penggunaan kata sifat. Ketiga, kesalahan kata kerja iaitu apabila kata kerja tidak sesuai dengan perbuatan atau masa. Dan keempat, kesalahan kata tugas seperti kesilapan penggunaan kata sendi atau kata hubung. Kesalahan kata ini nampak kecil tetapi boleh mengubah maksud ayat sepenuhnya. Seterusnya, saya akan terangkan tentang kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan ialah penyimpangan atau kesilapan yang berlaku dalam bentuk tulisan dan tanda baca. Ini bermaksud kesilapan menulis huruf, vokal, konsonan atau jarak antara perkataan. Terdapat 9 jenis kesalahan ejaan yang biasa dilakukan. Antaranya ialah kesalahan huruf, pola kelarasan vokal, kesalahan bahasa pinjaman, tanda sempang dan kesalahan penjarakan. Selain itu, terdapat juga kesalahan bentuk bebas dan bentuk terikat. Kesalahan ejaan nampak mudah tetapi ia memberi kesan besar terhadap kefahaman pembaca serta menunjukkan tahap penguasaan bahasa seseorang. Oleh itu, penting bagi kita menyemak ejaan sebelum menulis atau menghantar tugasan rasmi. Untuk slide yang seterusnya, saya akan terangkan tentang kesalahan ayat. Kesalahan ayat merujuk kepada kekeliruan atau kesalahan yang berlaku dalam pembentukan ayat. Dalam penulisan dan pertuturan, kita perlu pastikan ayat dibina dengan betul supaya maksudnya jelas. Terdapat 6 jenis kesalahan ayat yang lazim berlaku, iaitu pertama, kesalahan susunan ayat. Contohnya apabila predikat diletakkan di hadapan subjek secara tidak tepat. Kedua, kesalahan ayat perintah. Ketiga, kesalahan klausa. Keempat, kesalahan ayat tanya. Kelima, kesalahan ayat ragam. Dan keenam, kesalahan ayat majmuk. Kesalahan ayat boleh menyebabkan maklumat yang ingin disampaikan menjadi kabur dan sukar difahami oleh pendengar atau pembaca. Seterusnya, macam mana lebah boleh buat madu, kakak? Kesalahannya ialah macam mana dan yang betul ialah bagaimana. Dalam bahasa baku, perkataan bagaimana digunakan untuk menyoal tentang cara, keadaan atau proses sesuatu berlaku. Sementara itu, macam mana ialah bentuk tidak baku atau ragam bahasa percakapan, bahasa basahan yang lazimnya digunakan untuk komunikasi harian tetapi tidak sesuai dalam penulisan rasmi atau akademik. Jadi, contoh ayat yang betul ialah bagaimana lebah boleh menghasilkan madu, kakak? Menurut Tata Bahasa Dewan, edisi keempat, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau kaedah sesuatu perbuatan dilakukan. Kemudian, kenapa ada bayang-bayang kad pokok itu, kakak? Kesalahannya ialah kad. Dan yang betul ialah pada. Perkataan kad ialah bentuk singkatan tidak baku bagi di atau pada dan biasanya digunakan dalam bahasa lisan atau perbualan tidak formal. Dalam penulisan rasmi, bentuk pada perlu digunakan untuk menunjukkan tepat arah atau sasaran sesuatu perbuatan. Contoh ayat yang betul ialah, kenapa ada bayang-bayang pada pokok itu, kakak? Kata sendi nama pada digunakan untuk menunjukkan tempat yang tidak khusus atau sesuatu yang abstrak. Manakala di digunakan untuk tempat yang nyata dan khusus. Oleh itu, dalam konteks ini, bayang-bayang pada pokok perkataannya lebih tepat
kerana menunjukkan keadaan suatu objek, bukan lokasi sebenar objek. Seterusnya, lebah hisap madu dari bunga-bunga. Kesalahannya ialah dari dan yang betul ialah daripada. Perkataan dari digunakan untuk menunjukkan arah, masa atau tempat seperti dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Manakala daripada digunakan untuk menunjukkan punca asal sesuatu benda, sumber, manusia ataupun perbandingan. Dalam ayat ini, madu dihasilkan daripada bunga-bunga, maka penggunaan daripada adalah yang betul. Jadi, contoh ayat yang betul ialah lebah menghisap madu daripada bunga-bunga. Faktanya ialah kata sendi nama dari dan daripada sering dikelirukan pengguna bahasa. Tata bahasa Dewan menjelaskan bahawa daripada digunakan untuk manusia, bahan dan sumber asal sesuatu perkara, manakala dari digunakan untuk tempat, arah atau masa. Kesalahan seterusnya ialah walaupun burung gagak tidak cantik tetapi dia cerdik. Yang salah ialah dia dan yang betul ialah ia. Penjelasan tata bahasa 1. Perbezaan antara dia dan ia. Kedua-dua perkataan dia dan ia ialah kata ganti nama diri yang ketiga. Namun penggunaannya berbeza bergantung pada jenis rujukan, sama ada manusia ataupun bukan manusia. Kata ganti nama dia digunakan untuk manusia, manakala kata ganti nama ia untuk haiwan atau benda. Dalam ayat pada gambar, burung gagak merujuk kepada haiwan, bukan manusia. Oleh itu, penggunaan kata ganti nama yang betul ialah ia, bukan dia. Ayat walaupun burung gagak tidak cantik tetapi dia cerdik menunjukkan sifat atau ciri seekor burung gagak. Oleh sebab subjeknya ialah haiwan, kata ganti nama yang sesuai menggantikan burung gagak ialah ia. Jika perkataan dia digunakan, ayat tersebut menjadi tidak dramatis kerana dia hanya digunakan untuk manusia sahaja. Menurut Tata Bahasa Dewan edisi keempat, kata ganti nama diri ketiga terbahagi kepada dua bentuk utama, iaitu dia untuk manusia dan ia untuk benda, haiwan atau konsep yang tidak bernyawa. Selain itu, pedoman umum bahasa Melayu juga menegaskan bahawa penggunaan kata ganti nama mesti bersesuaian dengan rujukan kata nama yang digantikannya agar makna ayat tidak bercanggah atau mengelirukan. Seterusnya ialah ayat itu biri-biri kakak, cantiknya bulu biri-biri ini. Yang betulnya ialah itu biri-biri kakak, cantiknya bulu biri-biri ini. Perkataan ni ialah bentuk singkatan tidak rasmi kepada perkataan ini, walaupun bentuk ini sering digunakan dalam pertuturan harian. Sebagai contohnya, sedapnya kek ni. Ia tidak sesuai digunakan dalam penulisan rasmi, karangan atau bahan pembelajaran. Kata tunjuk ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berdekatan dengan penutur, manakala itu untuk sesuatu yang jauh daripada penutur. Ayat yang betul menunjukkan penggunaan kata tunjuk dekat yang baku, iaitu cantiknya bulu biri-biri ini, menunjukkan biri-biri yang sedang dilihat oleh penutur. Pemilihan kata tunjuk yang betul bukan sahaja menunjukkan penggunaan bahasa baku, tetapi juga membantu murid memahami konsep jarak, kedudukan dan ayat bahasa Melayu. Seterusnya ialah ayat ya. Bila ada cahaya terang seperti matahari, bayang-bayang akan muncul seperti di bawah pokok itu. Dan yang betulnya ialah ya. Apabila ada cahaya terang seperti matahari, bayang-bayang akan muncul seperti di bawah pokok itu. Huraiannya ialah perkataan bila. Lazimnya digunakan dalam bahasa percakapan harian atau dalam bentuk soalan. Contohnya, bila kamu datang. Namun, dalam penulisan rasmi atau ayat penyata, kita hendaklah menggunakan apabila kerana ia merupakan bentuk kata penghubung yang baku dan menandakan sesuatu keadaan atau masa yang berlaku. Contohnya, apabila hujan turun, rumput akan menjadi hijau.
Selain itu, apabila loceng berbunyi, murid-murid masuk ke kelas. Dalam ayat contoh yang diberikan, apabila ada cahaya terang menunjukkan satu keadaan yang menyebabkan sesuatu berlaku, iaitu bayang-bayang muncul. Oleh itu, bentuk apabila ialah pilihan yang gramatikal dan tepat dalam konteks penulisan standard. Seterusnya ialah penggunaan tanda baca dan intonasi seruan. Contoh ayat yang salah ialah, wah, itu pelangi. Cantik sungguh pelangi itu kakak. Yang betul ialah, wah, itu pelangi. Cantik sungguh pelangi itu kakak. Huraian kesalahan dalam ayat ini ialah penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Dalam bahasa Melayu, tanda baca memainkan peranan penting untuk menunjukkan nada dan emosi ayat. Perkataan wah ialah kata seru yang menunjukkan perasaan kagum atau teruja. Jadi, ia perlu diikuti oleh tanda baca koma atau tanda baca seru untuk menggambarkan intonasi yang betul. Contoh penggunaan yang betul ialah, wah, cantiknya bunga ini. Selain itu, amboi, sedapnya bau masakan. Selain itu, tanda seru digunakan selepas kata seru atau selepas ayat yang menunjukkan perasaan kuat seperti marah, kagum atau gembira. Dengan menulis wah, itu pelangi, pembaca dapat merasakan emosi teruja yang ingin disampaikan oleh penutur. Tambahan pula, dalam ayat kedua, selepas perkataan pelangi itu, perlu diletakkan koma sebelum kakak untuk memisahkan kata seru sapaan. Ini menjadikan ayat lebih kemas dan mudah dibaca. Ayat yang seterusnya ialah, lebah hisap madu dari bunga-bunga. Kalau Mimi nak tahu lebih lanjut, sila lihat di sini. Ayat yang betul ialah, lebah hisap madu dari bunga-bunga. Kalau Mimi nak tahu lebih lanjut, sila lihat di sini. Huraiannya ialah, dalam ayat ini, kesalahan bukan terletak pada perkataan semata-mata, tetapi pada penggunaan tanda baca koma. Dalam bahasa Melayu baku, apabila ayat bersyarat, iaitu ayat yang mempunyai kata hubung seperti kalau, jika, sekiranya, dan andai, digunakan pada bahagian awal ayat, maka perlu disertakan tanda koma sebelum ayat utama. Contoh yang betul ialah, kalau kamu rajin belajar, kamu pasti berjaya. Selain itu, jika hujan turun, kami tidak berkeluar bermain. Ayat ini salah kerana tiada tanda koma, menyebabkan pembacaan menjadi tidak lancar dan mengelirukan. Tambahan pula, dalam konteks penulisan formal, perkataan kalau boleh digunakan dengan jika untuk nada yang lebih rasmi. Jika Mimi ingin tahu lebih lanjut, sila lihat di sini. Jadi, pelajar perlu sedar bahawa tanda baca dan pemilihan kata hubung memberi kesan terhadap kejelasan dan kesopanan bahasa. Seterusnya, ini ialah contoh kesalahan ayat yang sering berlaku dalam penulisan harian. Perhatikan contoh ini. Ada 7 warna semuanya. Ayat ini ditulis tanpa tanda noktah di hujungnya. Maka, ayat ini dianggap salah kerana tanda baca memainkan peranan penting dalam menedakan penamat sesuatu ayat. Ayat yang betul ialah ada 7 warna semuanya nokta. Dengan adanya nokta, ayat tersebut menjadi lebih lengkap dan gramatis. Kesalahan kecil seperti ini sering kita terlepas pandang, tetapi penting untuk diperbetulkan supaya penulisan kita kelihatan kemas dan tepat dari segi tata bahasa. Baiklah, untuk slide ini, saya ingin tunjukkan satu lagi contoh kesalahan ayat yang sering digunakan dalam pertuturan dan penulisan di media sosial. Ramai antara kita menulis ayat seperti, sila lihat link ini. Ayat ini sebenarnya salah kerana perkataan link ialah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu yang betul, kita sepatutnya menulis, sila lihat di pautan ini. Perkataan pautan ialah terjemahan rasmi dan gramatis bagi link. Kesalahan seperti ini tergolong dalam kesalahan kata bahasa pinjaman dan penting untuk kita biasakan diri menggunakan istilah bahasa Melayu yang betul supaya bahasa kita terus dipelihara dan dihormati. Akhir sekali, rumus. Rumus ATM digunakan untuk membantu murid mengingat dengan mudah perbezaan antara kata sendi nama dari dan daripada. Rumus ini membawa maksud A. Arah, T. Tempat dan M. Masa. Ketiga-tiga unsur ini hanya menggunakan kata sendi nama dari. Manakala semua unsur selain daripada itu menggunakan daripada. Penggunaan dari untuk arah, tempat dan masa. A. Arah digunakan untuk menunjukkan hala atau pergerakan sesuatu.
Contohnya, angin bertiup dari utara, menunjukkan arah datangnya angin. Seterusnya, tempat. Tempat digunakan untuk menunjukkan asal atau punca tempat sesuatu benda atau individu. Contohnya, dia pulang dari sekolah, menunjukkan tempat asal seseorang sebelum berpindah ke tempat lain. Akhir sekali, M. Masa. Masa digunakan untuk menunjukkan permulaan masa atau tempoh masa. Contohnya, kelas bermula dari pukul 8 lagi, menunjukkan waktu bermulanya sesuatu kegiatan. Kesimpulannya, dari digunakan apabila kata selepasnya merujuk kepada arah, tempat atau masa, iaitu ATM. Penggunaan daripada selain daripada arah, tempat atau masa. Kata sendi nama daripada digunakan untuk menunjukkan asal kejadian, sumber, bahan, perbandingan, punca atau manusia. Yang pertama, asal kejadian atau bahan menunjukkan sesuatu terbentuk atau terhasil daripada bahan tertentu. Contohnya, meja itu diperbuat daripada kayu. Kayu itu ialah bahan asal meja tersebut. Seterusnya, perbandingan. Perbandingan menunjukkan perbezaan antara dua perkara. Contoh ayat ialah Ali lebih tinggi daripada Amir. Ianya menunjukkan bahawa hubungan perbandingan ketinggian antara dua orang. Kesimpulannya, kesilapan penggunaan daripada dari dan daripada sering berlaku dalam penulisan dan pertuturan harian. Dengan memahami rumus ATM, pelajar dapat menulis ayat dengan lebih tepat, gramatik dan mematuhi peraturan bahasa baku. Rumus ini bukan sahaja menjelaskan fungsi setiap kata sendi nama dengan jelas, tetapi juga memperkukuh kefahaman murid terhadap struktur tata bahasa Melayu dengan betul. Zah! Faham tak tu kawan-kawan? Senang je kan tata bahasa ni. Jangan lupa aplikasikan tata bahasa yang betul. Tamatlah sudah kisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi.